Hampir 2 juta tuntutan diterima oleh skim pelindungan MySalam sejak ia dilancarkan pada 2019. Ketua Skim Pelindungan MySalam Syuhaib Isnin berkata, sepanjang tempoh itu kira-kira 1.35 juta rakyat Malaysia telah menerima manfaat dari skim berkenaan. Menyatakan bahawa MySalam telah menjadi benteng perlindungan kesihatan utama untuk segmen B40 dengan hampir 2 juta tuntutan yang kami terima dan juga telah dirasai oleh 1.35 juta rakyat Malaysia. Kini kurang daripada 6 tahun kita telah membayar manfaat tuntutan berjumlah 1.05 bilion kepada rakyat Malaysia. Katanya skim perlindungan MySalam memberi perlindungan kepada golongan B40 dengan membiayai kos rawatan dari 45 jenis penyakit kritikal yang didaftarkan. Tambahnya antara penyakit kritikal yang terdapat dalam senarai perlindungan termasuk kanser, penyakit berkaitan jantung, penyakit berkaitan saraf dan otak serta penyakit buah pinggang. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan karnival Kita Peduli MySalam yang diadakan di Kelang siang tadi. Sementara itu jelasnya masih ramai dari kalangan golongan B40 yang layak menerima manfaat skim perlindungan MySalam masih belum mengetahui berkaitan skim yang disediakan kerajaan secara percuma ini. Beliau menasihatkan orang ramai untuk menyemak kelayakan di laman web www.mysalam.com.my.